Ada orang dia waktu Allah Ta'ala uji baru dia nak berdoa. Ada orang tu waktu Allah Ta'ala uji baru dia nak berdoa, Pak Long. Baru dia nak berdoa. Ada manusia ni. Bila Allah Ta'ala uji dia dengan sedikit kesusahan, dengan sedikit ketakutan, dia baru main lah. Baru dia nak kemas, baru dia nak main doa, baru dia nak duduk. Waktu Allah Ta'ala tak uji dia, dia buat lebih kurang ya. Ada manusia lagu tu. Hidup kita ni nak tenang mudah je maklum. Ketenangan hidup ni bukan terletak kepada jawatan tinggi, duit yang banyak, pangkat yang tinggi, gelaran kemasyhuran yang hebat. Tak. Tetapi ketenangan hidup ni terletak di mana? Bila mana kita dapat berdamai dengan takdir Allah. Set dalam kepala kita satu je. Allah tidak pernah menganiayai hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah buat satu perbuatan yang terkutuk dan terburuk kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak. Dia tak buat macam tu. Allah Ta'ala sayang kita lebih daripada seorang ibu yang sayangkan kepada anaknya. Lebih daripada seorang ayah yang sayangkan kepada anaknya. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang Allah nak didik kita, nak ajar kita, nak tarbiyah kita. Bagaimana kamu boleh berdamai dengan takdir Allah. Kunci kepada kebahagiaan dalam hidup ialah apabila kita telah dapat suatu kejayaan, iaitu hidup kita berjaya berdamai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.